Tahun 1948 merupakan titik tolak bermulanya zaman darurat di Tanah Melayu, berikutan kebangkitan dan ancaman bersenjata Parti Komunis Malaya. Salah satu insiden terawal dan paling mengejutkan pada ketika itu ialah serangan besar-besaran pengganas komunis ke atas bandar Gua Musang, Kelantan pada pertengahan bulan Julai. Serangan ini membuktikan betapa serius dan terancangnya kempen penentangan yang dibawa oleh PKM pada waktu itu. Pada 17 Julai 1948, sepasukan besar pengganas komunis yang dianggarkan mencecah ratusan orang dan lengkap bersenjata telah keluar dari hutan dan melancarkan serangan mengejut. Sasaran utama mereka adalah Balai Polis Gua Musang. Walaupun jumlah anggota polis yang bertugas di balai tersebut jauh lebih kecil, mereka telah memberikan tentangan yang sangat sengit dan berani. Pertempuran berlarutan dengan pasukan polis bertahan bermati-matian demi melindungi balai dan penduduk bandar tersebut daripada jatuh ke tangan musuh. Walau bagaimanapun, takdir tidak menyebelahi pasukan keselamatan akibat diasak bertubi-tubi oleh musuh yang jauh lebih ramai serta kehabisan peluru. Pertahanan balai polis itu akhirnya berjaya ditembusi. Pengganas komunis berjaya menawan balai polis Gua Musang dan seterusnya menguasai keseluruhan bandar tersebut. Peristiwa ini merupakan suatu kejutan besar kerana komunis berjaya memegang dan mengawal bandar Gua Musang selama kira-kira 5 hari, menjadikannya salah satu daripada segelintir pekan yang pernah jatuh sepenuhnya ke tangan PKM semasa zaman darurat. Namun, penguasaan komunis itu tidak kekal lama. Sebaik sahaja pihak berkuasa British dan Tanah Melayu mendapat berita tentang kejatuhan Gua Musang, pasukan bantuan keselamatan telah dikeras segera untuk melancarkan serangan balas. Menjelang 22 Julai, ketibaan pasukan bantuan bersenjata yang besar telah memaksa pengganas komunis untuk melarikan diri dan berundur semula ke dalam kawasan hutan tebal. Peristiwa berdarah di Gua Musang ini kekal dalam lipatan sejarah sebagai pengingat tentang keperitan zaman darurat dan pengorbanan besar pasukan keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan negara.